saya nak tunjukkan muka saya yang sebelum saya lift call lah. Okey, kalau kita tengok muka saya ni ada tarik 4 April. Ni muka saya. So sekarang ni dah 27 April dan muka saya ini sekarang. Okey, hanya consume dengan lift call sahaja. Okey, saya dapat perubahan selepas 15 hari saya punya keradangan kat muka saya tu berkurangan. Okey, so sekarang ni saya baru masuk botol yang kedua dan hari ni hari yang ke-23 saya konsum Livco. Okey, sebelum ni saya ada masalah hormon, resdung dan salah juga pakai skincare jugalah. Sorry. Lepas tu saya ini pipi belah kanan saya lah, kanan kiri saya. Okey, and then ni muka saya bengkak-bengkak naik. Okey, sorry. Okey, lepas tu ni jerawat kat dagu saya. Hari demi hari dia naik mendadak dan sehingga keluarkan nanah. Sehinggalah dia pecah sendiri. Dia. Okey, lepas tu okey ni. Lepas tu dia tak habis naik dekat muka, face, dia naik dekat dada saya. Sampai dada saya. So sekarang ni dah alhamdulillah dah memang berkurangan yang sangat-sangat, cuma tinggal paruh sahajalah. Saya masih lagi consume Livco ni untuk kesan yang lebih bagus lagi. Okey. Ya. Gatal tu tak ada. Masa healing krisis saya mengantuk yang sangat-sangat, tidur yang sangat-sangat lena, saya pembuangan yang sangat busuk. Dan pembuangan angin yang sangat busuk. Masuk yang botol yang kedua, saya dapat pepeluh yang sangat kuat daripada badan sampai ke kaki, berpeluh mengalir. Dan 3 hari tu saya punya bau badan sangat kuat. And then now sekarang okey, alhamdulillah. Tapi saya masih lagi makan Livco untuk kesan yang lebih optimum. Sekarang baru nak masuk 2 botol. Memang betul-betul baru nak masuk 2 botol. Sebab satu hari saya makan 2 biji kan. So mungkin saya 60 biji. 60 biji maksudnya 2 botol lah. Tapi belum lagi 2 botol lagi. Makan tu ketika waktu bila? Makan tu saya makan waktu malam. Sebelum nak tidur. Sebab saya dapat ngantuk sangat teruk, tu saya makan sebelum tidur. So sebenarnya lagi elok kalau kita makan sebelum tidur. Sebab waktu kita makan tu badan kita tengah rehat, tengah relax. So dia dapat bekerja dalam badan kita sebenarnya. Itu saja. Apa saranan lah? Okey, saranan Fifi dekat luar sana, cubalah Livco. Saya tahu, saya faham situasi anda. Dah penat cuba itu, dah penat cuba ini, dah makan itu, makan ini, tapi tak lagi okey. Bukalah hati untuk try Livco. InsyaAllah anda akan dapat result yang bagus, the best.